Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Don. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Saat ini saya bersama teman. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Bang Don. Saya dengar Bang Don saat sekarang ini tengah dapat cobaan. Semoga cepat sembuh, ya kan. Bersabar. Insya Allah, ya kan, cobaan ini boleh dilalui Bang Don dengan kesabaran, dan mudah-mudahan Bang Don cepat diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam daripada Indonesia, Bang Don. Cepat sembuh. Assalamualaikum Bang Don. Saya dengar-dengar Bang Don ini mendapatkan cobaan dan sekarang tengah dirawat di hospital Malaysia ya. Kami orang Indonesia meskipun belum pernah jumpa, tapi saya anggap seperti keluarga sendiri, dan saya doakan Abang Don semoga cepat sembuh seperti biasanya agar kita nanti boleh jumpa. Amin ya rabbal langsung alamin. empat mata. Amin ya rabbal alamin. Sebentar Bang Don ya, belum habis lagi. Assalamualaikum Abang Don. Semoga Abang Don diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dan ikhlas ya Bang Don ya. Salam untuk Kak Dila dan juga adik Ryan. Nah, itu adalah salam dari kami semua, Bang Don ya. Kami di sini sangat rindu dengan Abang. Semoga cepat sembuh dan nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi. Insya Allah dimudahkan rezeki kita untuk datang ke Malaysia kembali. Saya Kapten Ivanovic bersama teman-teman semuanya berharap kesembuhan Abang, dan jangan lupa salam untuk Kak Dila dan juga adik Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya sekali lagi. Terima kasih tuan-tuan ya kerana sudi support saya lah. Dengan cara tengok, dengan cara subscribe ya. Di video kali ni lah saya nak cerita pasal persahabatan ya antara dua negara ni, rakyat dua negara, terutamanya yang dicetuskan oleh YouTuber-YouTuber lah yang datang ke negara kita ni daripada Indonesia kan. Jadi sebenarnya saya hanya nak beritahu lah ya, mereka ini saya anggap macam saudara-saudara saya lah. Dah ramai kita jumpa dah ya. Dari segi sejarah pun kita tahulah yang Malaysia Indonesia ni macam mana kan. Saya lebih prefer lah kalau nak ikutkan kata orang tu, orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ni dibandingkan dengan rakyat negara lain yang datang. Kita lebih kenali dan lebih memahami lah rakyat Indonesia kan, dari segi bahasa, segi agama kan. Bermulanya dulu kita ada Bong Ma tau, daripada Bong Ma channel, dan dia hubungi saya lah nak jumpa dengan Ryan kan. Jumpa dengan Ryan, jadi saya sambut dia lah dan saya sediakan hotel untuk dia lah masa tu. Cara kebetulan pula saya tak tinggal dalam rumah hari ni lah, saya tinggal di jauh sikit daripada sini. Jadi airport dengan Sendayan ni ramai yang bertanya tau kenapa Elsa dengan Indra datang sini Sendayan ni aja. Sebab apa? Sendayan ni tempat saya ni lebih kurang setengah jam je, paling lama pun 40 minit daripada airport kan, berbanding dengan rumah dulu. Jadi ada 3 bilik ekstra lagi. Jadi saya beritahu dia orang kalau sudi lah, sebab sembat rumah ni dengan KL hanya 40 minit. Jadi Melaka dalam 1 jam. Rumah ni center lah. Kapten dia naik kereta api daripada Seremban, kalau saya tak hantar dia, naik kereta api pergi jalan dengan mak dia, sampai malam dia balik sini balik. Taklah apa kata orang sesempurna mana kan, tapi cukuplah ada tempat berehat dia, ada bilik dia, ada katil dia, ada bilik mandi private dia sendiri, dan dia boleh tidur situ kan. Kami yang alu-alu kalau sudi nak datang sini lah kan. Jadi sebelum saya lanjutkan mungkin pelik tengok saya pakai spek hitam dengan saya pun pelik tadi. Sebenarnya saya ni digelak dekat Dila tadi pakai spek hitam macam Pancasitara macam pop ye je. Sebenarnya saya sakit mata ni. Saya ni problem habuk dengan cahaya matahari lah. Kalau matahari sangat terik, saya mulalah sakit mata, gatal yang sangat. Indra dengan Elsa pun, abang pakailah spek hitam bang. Dia kata kalau kadang-kadang tu kita drive
cahaya matahari kat luar terik kan, itu kena pakai lah sebenarnya. Lepas saja Bomar sekarang ni dia jarang buat tau. Dia punya, saya panggil dia Wan, nama dia Wan, saya panggil dia Wan lah. Saya telefon dia gitu. Last saya telefon dia dalam sebulan lepas lah. Saya tanya dia, Wan kenapa tak buat video lagi? Dia tak buat tau video dia. Dia sekarang ni bekerja. Dia bekerja kat satu resort lah, di tempat dia kan. Jadi itulah. Kata orang tu, kita berkawan. Kalau dah sekali kita jumpa, biarlah kita selama-lamanya berkawan lah. Itu pada pandangan saya lah. Orang lain saya tak tahulah kan. Jadi selepas Wan, saya pernah jumpa Wak Lonjong. Wak Lonjong pergi makan dengan, saya bawa dia pergi makan lah dengan Vikri kan, dengan Vikri, dengan Andy, saya dah jumpa Andy TK kan. Lepas tu dengan Bang Ray. Bang Ray. These are all good people tau. Saya tahu tak? Jadi diorang ni semua baik-baik yang datang ke Malaysia ni kan. Apa khabar Wak Lonjong? Apa khabar Vikri? Apa khabar Andy? Apa khabar Bang Ray? Semua dapat datang lagi ke Malaysia, pergi makan-makan kan. Masa hari saya nak pergi makan tu, nak bawa dia orang makan ke Kuala Pilah lah. Kuala Pilah tu famous tu, dia kedai Ain tu kan, makan nasi lemak pagi. Jadi Andy tak bangun lagi. Situ dia orang tidur malam kan, dia ada program malam. Andy, dia orang tidur hotel masa tu. Hotel dekat rumah saya masa tu. Rumah saya di Lavender lah, Lavender Heights. Lepas tu Andy dengan Bang Ray, dia orang terlelap tau. Yang bangun pagi tu Vikri dengan Cak Lonjong lah. Kami bawa masa tu pergi makan lah. Saya bawa pergi makan dekat, makan nasi lemak sarapan pagi lah. Dan kita bekalkan dia orang yang tinggal tu tidur, kita bekal dengan bawa balik lah. Jadi kita dah jumpa tu semua tu. Selain daripada tu, seorang lagi lah kawan kita ya, Toha Channel ya. Toha ni jumpa saya kali pertama masa saya pergi Mersing. Saya ada program di sekolah lah di Mersing kan. Jadi Ryan pun ada. Kak Dila pun ikut lah. Kami bermalam masa tu kita di Hotel Sri Malaysia di Mersing lah. Satu-satunya hotel yang orang suggest pergi situ lah ya. Jadi malam tu Toha datang. First time saya jumpa dia. Tapi kami dah berhubung lah. Toha datang. Kami makan bersama. Ada video-video dia ada lah kan. Video saya pun, video Ryan pun ada masa tu. Jadi lepas makan tu, besok tu kami nak balik ke Seremban. Toha ikut tau. Satu kereta tu dalam perjalanan dia ikut sebab tak salah saya dia nak pergi, masa tu ada pertandingan. Dia penyokong kuat JDT tau Toha ni. Jadi malam tu sepanjang perjalanan ke Seremban 4 jam lebih kurang. Tak berhenti-henti dia bercakap. Dia ni memang dia bercakap kan. Memang kita terhibur sangat lah, tak ngantuk lah. Bercerita, ada saja benda yang nak kita ceritakan kan. Jadi sampai di Seremban, masa tu kawan dia ada tau. Dia ada kawan. Pula cara kebetulan pula rumah saya masa tu penuh dengan, ada buat renovation sikit lah di sana tu, di Senawang tu ya. Jadi tak dapat nak mengajak dia bermalam di rumah. Sedangkan dia kata dia ada kawan dah menunggulah. Jadi saya hantar dia. Dan Toha juga berpeluang ikut saya dengan abang saya lah ya. Kami pergi ke Pahang. Sampai ke Pahang kami pergi ke Sungai Koyan lah. Jumpa kakak saya masa itulah. Jadi itulah pengalaman kita bersama Toha lah ya. Wak Toha. Jadi sekarang ni dia dah balik. Dengar-dengarnya ya. Dan saya tengok berita dia dah balik ke Indonesia balik ya. Semoga sesuatu yang baik terjadi pada dia dan keluarga dia lah. InsyaAllah ya. Supaya lebih apa, kata orang tu, dimurahkan rezeki, panjangkan usia, disihatkan badan ya, pada Toha lah ya. Yulia, saya panggil dia Yulia daripada Hayuri Diary. Kalau tengok video dia, channel dia Hayuri Diary. Yulia ni dia sekarang ni di Jakarta lah ya. Dia dengan suami, ada anak dia. Jadi suami bekerja di Jakarta. Yulia ni suka travel tau. Dia selalu datang. Dia selalu travel. Kadang-kadang dia pergi sendiri. Pergi Jepun, pergi mana-mana kan. Dia memang adventurous lah Yulia ni. Yulia, apa khabar? Salam hafid Lepas tu, satu ketika Yulia datang dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan mak saudara dia tau. Datang ke Seremban. Saya sambut dia di airport masa tu. Kami bawa dia orang berjalan. Sebab mak dengan ayah dia asli Minang tau.
orang Minang, Yulia ni. Jadi saya bawa dia Negeri Sembilan lah. Bawa di kampung Minang, satu kawasan Minang tu, kampung Gagu di Jelbu. Saya bawa, kita makan dekat warung tu, datang orang-orang Minang ni, dia orang kenal tau, roots dia kenal dia punya saudara mara dia, keturunan dia. Dia orang datang ramai-ramai kat kedai tu. Makan-makan semua, berpelukan lah semua kan. Bagus, dia orang ingatkan. Sebab Negeri Sembilan ni, boleh katakan 90% lah keturunan datang daripada sana lah, Minangkabau kan. Jadi itu Yulia dah balik ke Jakarta lah. Hari tu Yulia datang seorang tau. Malam dia telefon, malam dia sampai sebab dia nak pergi second opinion doktor kat Malaysia ni. Jadi saya dengan Kak Dila bawa dia malam tu. Dia tidur semalam di rumah. Besok tu saya bawa dia dekat hospital lah, dekat satu private hospital. Dia duduk 2 hari kat situ. Jadi alhamdulillah kesihatan dia bagus lah. Dia dah balik sana kan, insyaAllah. Tu Yulia ya, saya panggil dia Yulia. Dah macam adik-beradik dah dengan Kak Dila, sangat rapat dengan kami selalu tanya khabar lah ya. Kapten dengan mula kapten datang. Lepas tu masa bulan kapten datang seorang tau. Kemudian tu kapten datang dengan family dia, dengan anak dia, dengan mak dia kan. Masa tu saya bawa dia ke Melaka lah. Kami pergi sampai ke Melaka. Dia pergi malam tu, hantar dia ke Melaka, hantar dia ke KL ya. Lepas tu kapten nak balik, jumpa pula dia di Port Dickson lagi. Jadi kita boleh katakan rapat lah kan. Kapten tu macam adik saya lah. Saya pandang macam dia macam pandang adik lah. Ramai yang baik-baik yang YouTuber ni. Dia orang ni jambatan tau, jambatan perhubungan antara kedua negara ni sebenarnya. Jadi mana yang kita mampu, kita bantulah sekadar yang kita mampu, kita terdaya, kita buat lah kan. Jadi macam kapten dia datang ni, dia memang dia ada seminggu dia duduk dengan saya kat sini lah. Ada bilik kat atas tu. Jadi saya selalu kacau dia. Kacau. Dia duduk bilik yang Indra punya tu kan. Itu kadang-kadang dia move dekat bilik sebelah tu dengan wife dia gitu. Jadi insyaAllah lah kan. Saya ucapkan terima kasih jugalah pada kapten. Baru 2-3 hari lepas dia hantar video kat saya. Bukan dia seorang ni, rupanya ada Zainal kat situ, Zainal Suri, ada Pak Tamaji kita, ada Pak dia, semua cakap Bang Don ucapkan selamat sehat semua, sembuh daripada sakit-sakit lah. Terima kasih banyak pada semua lah. Ingat juga dia orang kat saya kan. Itulah saya kata tu, hubungan kita dua negara ni sepatut jadi macam ni. Kita saling ingat-ingat, saling kata orang tu ingat-ingat antara satu sama lain lah kan. Jadi bukan setakat tu je lah kan. Kita berkawan ni sampai bila-bila kata orang tu. Macam Pak Tamaji dengan Zainal Suri kan. Walaupun saya tak pernah jumpa, tapi kami berhubung tau, ada WhatsApp semua. Lama dah. Zainal ni dulu masa mula-mula dia sawit tau, dia kerja sawit di Pahang. Jadi satu ketika nak jadi cerita, ada satu orang tua. Orang tua ni orang Indonesia juga, tapi dia tak tahu tau diri dia siapa, dia tak kenal lagi dah berapa tahun dah, tak lupa kampung halaman dia. Jadi saya kontak, saya selalu ke Pahang tau, pusing jalan-jalan kat tu dengan program saya. Jadi bila keluar cerita tu Zainal keluar cerita tu, saya teragak jugalah. Saya kontak Zainal, tanya orang tua tu, sebab kalau boleh kita nak bantu kan, cara yang mana kita boleh bantu. Dan dengan kerjasama dia orang ni lah, bantu orang tua ni dah balik, dapat balik ke Indonesia balik lah. Terima kasih Zainal dan yang membantu lah kan. Jadi itu satu. Yang keduanya Pak Tamaji ni pula, walaupun saya tak pernah jumpa dia, Pak Tamaji ni dulu dia pernah bekerja di Negeri Sembilan tau. Dia duduk di Ampangan Blok C tu. Bila saya buat video dia, orang ni saya tinggal sini dulu katanya kan. Kemudian tu dia pernah tinggal di Lenggeng ni familiar juga sebab saya selalu ikut Kak Dila dulu. Dia program, dia jaga kawasan tu dulu. Jadi program ni di Lenggeng saya selalu ikut lah. Saya kenal lah, saya tahulah kampung-kampung di Lenggeng tu. Pak Tamaji pernah duduk lama di Lenggeng tu lah ya. Jadi kalau datang nanti
bolehlah hubungi saya, kita makan-makan balik. Kalau nak pergi Lenggeng pun boleh saya hantar balik kan. Jadi itulah dia, kawan-kawan baik daripada sana ucapkan selamat pada saya. Dia tahu saya sakit kan. Terima kasih banyak ya pada mereka ni. Dan kita cerita pula pasal Indra dengan Elsa ni, yang sebenarnya ada komen-komen tau dalam video Elsa, Indra mengatakan kenapalah selalunya Indra ni bersama dengan Elsa dia. Untuk pengetahuan kalian ya, saya untuk semualah, saya nak beritahu Elsa ni dengan saya, dengan Indra kan, sebenarnya bila Elsa nak datang sini, family dia terutamanya parents dia tahu tau dengan siapa, ke mana dia nak pergi, dia tinggal kat mana, tu mak dia tahu tau. Jadi mungkin sebab family dia pernah tengok video-video Ryan masa tu agaknya, dan Elsa pernah cerita agaknya kan. Dan bila kita pergi, Elsa pergi dengan Indra, kami sama-sama jaga dia lah sebenarnya kan, sebagaimana amanah mak dia kan, jangan bimbang lah. Dan itu yang sebabnya bila orang kata Indra dengan Elsa ni ada hubungan, salah sama sekali lah. Memang jangan fikir macam tu lah. Indra dia ada isteri dia, bahagia kehidupan dia, rumah tangga dia, anak dia 2 orang kan. Anak dia 2 orang, terutamanya yang kita selalu cerita ni, yang perempuan ni, anak Indra ni, pipi dia yang paling kita geram. Datang sini besok cubit-cubit pipi anak dia. Jadi masa Indra datang dengan Elsa kat airport pun isteri dia hantar kan. Jadi stop lah kalau cerita yang bukan-bukan ni, katakan ada pasangan kekasih ke, no lah, tak ada lah, tak ada sama sekali. Dia kat sini, Elsa bila dia kat sini bukan saja dia dijaga oleh Indra tau. Kak Dila ada, saya ada jaga dia, Kak Dila. Bukan tu lagi, ada family members tau. Kita ada Anip, dia panggil Abang Anip dengan isteri dia. Kemudian kita ada Nizam. Ya, Nizam ni semua anak buah saya lah, Nizam. Kemudian tu mereka ni ada dalam video Elsa lah ya. Dan kita ada, Elsa selalu sebut Wak. Wak yang elderly tu lah, kata tua tak boleh pula kan, marah pula dia. Yang elderly ni, Wak ni selalu enter frame tau. Dia jaga tau, Wak ni dia jaga Indra betul. Dia jaga Indra dan Elsa betul tau. Jadi don't worry lah, kita ada ramai yang jaga dia kat sini. Even masa pergi Terengganu dulu pun Wak dia sentiasa dia jalankan, dia tengok orang lain datang, dia kan tak kenal kat Elsa kan, dia biar je lah kalau fans kan, tapi kalau yang tu dia ada jaga dia lah kan. Jadi don't worry, kita ada ahli-ahli silat yang bengkung-bengkung semua yang jaga Elsa kat sini tau. Don't worry. Jadi itulah, Elsa kalau dia datang sini, dia dah datang berapa kali dia datang Malaysia dah. Ada sekali tu dia datang Caca Maini. Dia pernah datang sini rumah ni, dia pernah buka puasa kat rumah ni. Bulan puasa itu dengan Kapten. Saya pergi ambil dia orang kat hotel lah. Masa tu Caca dengan Elsa tinggal kat hotel, Kapten tinggal kat rumah ni. Jadi kami pergi KL, pergi ambil dia buka puasa lah, pergi Bazar Ramadan. It was fun, really fun lah, having them kat rumah ni kan, berborak, gelak, ketawa semua kan. Jadi itulah, kita macam saudara lah sebenarnya. Mereka ni sebenarnya YouTuber yang baik daripada Indonesia ni, bukan sebab dia datang sini tau. Kita kena ingat dia orang datang sini dengan belanja sendiri kan, dengan titik peluh dia, hasil titik peluh dia bawa ke Malaysia ni, datang tengok dan sampaikan yang baik-baik tentang negara kita, rakyat Malaysia baik-baik semuanya. Jadi kita ni sebenarnya, untuk pengetahuan orang-orang Indonesia ya, kita rakyat Malaysia ni dah dilatih daripada kecil tau untuk menghormati tetamu. Tak percaya, cuba tanya orang-orang Malaysia semua ni. Kita daripada sekolah, kita civic, kita belajar dulu kan semua. Mak bapak kita ajar, hargai dan hormati tetamu lah. Jadi kata orang tak anulah kan. Kita memang kita hormat lah dengan, terutamanya orang daripada Indonesia yang serumpun dengan kita lah. Di Malaysia ni ramai orang-orang luar negara, ada daripada Bangladesh, Myanmar, tapi kita lebih rapat dengan orang Indonesia lah. Mungkin faktor
kebudayaan, bahasa, agama lah ya. Jadi jangan dipertikaikanlah Elsa dengan Indra ni. Sebenarnya Elsa dengan Indra ni kalau dia datang sini, saya dah atur tau. Kita dah atur 2-3 bulan program-program mana dia nak pergi ke mana, siapa dia nak jumpa. Contoh ya, macam orang pelik tau. Kenapa macam mana dia jumpa Tun dulu kan. Jadi nak jumpa Tun ni 2 bulan sebelum tu kita dah atur, saya tulis surat pada Tan Sri, pada management Tun lah. Jadi kita dengan izin Allah, dengan rezeki dia orang dapat jumpa kan. Jadi insyaAllah lah, kalau macam dia datang last hari tu, sebenarnya kita ada plan tau ke Johor yang Elsa cakap dalam video dia kan. Ada nak jumpa tokoh perfilman tu. Memang betul kita nak pergi. Di Johor dia sedang sakit lah kan. Dia pengarah, pelakon, pelawak, semua dia lah. Lepas tu tiba-tiba pula kami sepatutnya dah booking tempat dah dekat Desaru, nak bawa pergi Desaru masa tu. Tapi bila ada kawan-kawan beritahu di Johor ada gempa, masa tu ada gempa kan di Segamat. Kita akan lalu tempat-tempat ni nak bawa dia orang, tapi bila kita bincang-bincang, fikir-fikir, Allahu Akbar, tak payahlah, lain kali lah. Dan kita bagi tahu pihak kat sana lah, kita pergi lain kali lah insyaAllah kan, kita pergi yang dekat. Tujuan utama Elsa dengan Indra datang yang latest ni adalah untuk tengok ni kemerdekaan kat Putrajaya. Jadi sehari sebelum tu kita dekat Perak, kita pergi Kelly's Castle tau kat Perak, dan kita pergi kampung Kacang Putih sana kan, bawa dia orang lah. Yang seronoknya ramai tak tahu ya, Indra ni sangat berani tau. Dia seorang yang sangat pemberani, sebab dia berani nak masuk pukul 10 malam masuk Kelly's Castle tu, dia berani. Satu, yang keduanya, di Kelly's Castle tu ada satu tempat simpan arak tau, bilik underground, tempat simpan arak dulu orang putih ni. Jadi kat situ gelapnya amat sangat tau, susah. Dulu Ryan ajak saya masuk, saya tak berani nak masuk, terang. Saya tak berani nak masuk kat situ. Terus terang saya rasa macam tempat dah lah bawah tanah kan, gelap, dan banyak cerita lah orang jumpa perempuan orang putih duduk atas kotak-kotak kat situ. Kemudian bila orang jalan, orang masuk dalam tu, bila nak keluar baju kena tarik lah, padahal tak ada orang kan, kena tarik baju. Jadi hari tu yang kami pergi tu, Indra kata jom kita masuk. Berani, dia yang depan sekali dengan kamera dia semua. Berani dia tau, berani dia kata pergi ambil. Memang gelap betul-betul gelap. Kita buka lampu pun tak nampak sangat. Elsa ambil gambar pun tak nampak tau dalam tu. Memang cahaya kita pasang flash pun tak nampak lah. Memang gelap sungguh. Lepas tu itu yang kita pergi. Lepas tu itu besok tu dah balik je, the next day tu kita pergi pukul 3 pagi kita dari rumah. Kita pergi Putrajaya. Kita duduk cari tempat. Kita dapatlah tempat, kita ambil video semua kan, hari kemerdekaan tu lah. Jadi itulah, saya harap sangatlah kan, jika sekiranya Elsa dan Indra datang lagi ke Malaysia ni, janganlah fikir yang bukan-bukan ya. Janganlah fikir bukan-bukan, sebab yang datang, yang jaga Elsa kat sini, insyaAllah lah ada yang jaga dia. Bukan saya, bukan Kak Dila, bukan Indra, ada lagi Wak jaga dia. Semualah, yang Abang Anep pun boleh tengok dia, Nizam boleh tengok dia semua kan. Don't worry lah ya, jangan bimbang lah, dan jangan beritahu, jangan anggap benda-benda yang tak elok lah ya. Jangan anggap benda-benda tak elok. Ada seorang tu dia komen tau, dia kata ni menyalahi hukum agama. Itu biarlah pandangan dia lah kan, mungkin dia orang alim ulama ke apa, kita tak tahu. Tapi pada saya insyaAllah lah kan, tak pernah pula saya tengok bersentuhan tangan ke apa ke Elsa dengan Indra ni, saya tak pernah tengok lah kan. Dan masing-masing di sini pun hormat-hormati lah kan, kita sama-sama lah. Jadi itulah kata orang tu. Kapten, saya ucapkan terima kasih ya pada Kapten, pada Pak Tamaji, Zainal, Mbak Diah yang bagi saya video game kan, nanti saya masukkan dalam ni ya. Jadi itulah dia, kita ni rakyat Malaysia ni, kita sentiasa bersedia untuk menyambut kawan-kawan, rakan-rakan daripada Indonesia lah kan. InsyaAllah lah kita ada plan tau. Kita ada plan, tengoklah dalam keadaan, dalam kesempurnaan dia, dalam izin Allah kan, dalam masa
Beberapa bulan ni kita bercadang nak ke utara sebab saya ada urusan. Mungkin jika diizinkan, diberi peluang dengan izin Allah, kita nak bertemu seorang tokoh lah di sana nanti di Kedah nanti insyaAllah. Jadi pada anda semua, itulah, jangan heran lah kalau Indra, Elsa datang. Even Indra datang ke Malaysia pun hari tu dengan Elsa, yang hantar Indra pun isteri dia juga, dengan pengetahuan isteri dia. Jadi tak ada apalah, janganlah kata Indra ni nak buat nak mengurat Elsa ke. Jauh panggang dari api lah ya. Dia memang betul-betul jaga Elsa kat sini. Itu sebabnya kepercayaan daripada family Elsa pun tak boleh kita abaikan lah ya. InsyaAllah kami jaga dia sepanjang masa dia bersama dengan kami lah. Kak Dila ada, hari tu dia belajar masak tau. Kak Dila ni taklah sangat pakar masak lah, tapi apa yang dia masak macam biasa tu, itu yang malam tu kalau tengok kan video Elsa dengan Indra, dia orang makan berdua je. Saya mana saya malam tu. Saya tak tahu yang dia masak tu, yang masak siput sedut tu. Sebab masa tu kami baru balik daripada mana tu sampai malam. Saya rasa amat letih. Saya terus tertidur kat depan dia orang, saya tidur kat sofa ni kan. Jadi saya tak involve lah masa dia orang buat video tu kan. Jadi itulah dia, saya rasa cukuplah setakat ni lah ya. Dan pada rakan-rakan YouTuber yang lain ya, sebelum tu saya nak beritahu lah, macam Cak Mojib sangat rapat, boleh kata rapat lah, sebab dia dengan saya selalu berkomunikasi. Walaupun Cak Mojib belum sampai lagi, hari tu dah sedia nak nyambut dia dah, bulan 4 hari tu, tapi dia sakit malangnya, dia masuk hospital, anda semua tahu kan. Kemudian dia tak jadi nak datang dululah. Tak apa Cak, apa khabar Cak? Hai, Assalamualaikum. Cak datang lagi nanti insyaAllah. Jadi dia tak sempat nak datang itu. Cak ni dia selalu bertanya khabar. Kadang-kadang tu saya kontak dia, kadang dia kontak saya, apa khabar bang ya. Sama juga macam Merbat lah, Merbat TV kan. Merbat pun selalu kontak melalui WhatsApp lah, bertanya khabar lah kan, bertanya khabar semua. Jadi pada anda semua, rakan-rakan baik daripada Indonesia ni, mereka adalah orang-orang baik yang datang untuk menikmati keindahan negara kita, kesempurnaan negara kita, ataupun bukanlah sempurna sangat, yang mana-mana yang tak elok tu, sama-samalah kita berbincang bagaimana kita nak mengatasinya. Dan terima kasih banyaklah pada mereka. Kita patut ucapkan terima kasih banyak pada mereka yang sudi hadir ke negara kita ni dan melakukan benda-benda yang baik lah kan. Ada yang tengok sepanjang Ramadan dan tak lupa pula pada Joe Joe belusukan kuliner dengan isteri dia Putri datang ke Malaysia banyak kali dah. Joe, Bak Latik semua. Bak Latik ada juga komen tau dalam kami punya WhatsApp, dalam video kita lah. Bak Latik nak jumpa Ryan. Saya ke Sari belum dapat lagi kan. Hari tu dia datang last pun tak dapat juga kami berjumpa kan. Joe dengan Putri dah datang. Kami ambil dia di Kampung Baru masa tu. Dia tinggal Kampung Baru. Masa tu Joe, Putri dengan mak Putri dengan adik Putri semualah saya bawa ke Seremban. Kami makan kat Seremban. Lepas tu Joe nak cari Musang King di Seremban. Macam Indra, dia cari Musang King di Raub. Di Raub kan. Jadi Joe selamat lah datang sini. Tapi minta maaf banyak-banyak Joe ya. Hari Joe sampai tu, bila nak hantar dia balik ke KL ke hotel dia, kereta rosak pula. Tak dapat nak pinjam, saudara mara semua, dia orang semua kereta keluar. Jadi hari tu saya terpaksa sewa kereta petang tu nak hantar dia balik ke Kampung Baru lah. Dia tinggal di apartmen tu kan, Legacy tu. Jadi minta maaf Joe ya. Jadi itulah dia, Joe dah datang. Kami dah pergi makan sama, bawa dia makan kan. Bawa dia makan di Seremban ni lah, di Negeri Sembilan lah. Moga dapat datang jumpa lagi lah ya masing-masing ya. Jadi itulah dia antara yang pernah saya jumpa. Ada lagi lah ya yang pernah
pernah saya jumpa. Jadi Baut Sastra pun ada ya. Saya pernah jumpa Baut Sastra. Kami bertiga, guru yang bertiga ni pernah datang, pernah bersama kami 2-3 hari lah ya. Jadi pada anda semua, cukup dulu setakat ni lah ya. Saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan sebab ini direct tau, rakam terus dengan spek hitam, tak dua rasa ni. Jadi mungkin 2-3 hari je saya pakai ni. Lepas tu kalau hujan ke, kalau tak ada matahari, saya tanggalkan lah ya. Saya tukarkan. Jadi itulah dia setakat ni. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan sana sini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.